Berdiri megah kota tua. Izin bertanya tentang pernikahan Puteri Sri Pangkorwat. Ini saya tak pasti. Kalau kata yang Raja Angkor tu ada dalam cerita ni. Dalam ni ada. Ni. Yang perkahwinan tu selepas kepala bapa dia dipenggal kan. Dihukum dan dipenggal. Kalau kita cerita dalam ni, dia ada topik-topik dia dalam ni. Dia cerita bahawa selepas dipenggal tu, Nabi Sulaiman bagi pilihan pada dia, sama ada nak masuk Islam atau tak masuk Islam. Kalau nak masuk Islam, dia akan nikah dengan dia. Kalau tak mau masuk Islam, maka dia akan dibuang ke laut kan. Dan selepas dia masuk Islam, dia memilih untuk masuk Islam. Dia meminta, kalau kata dalam cerita ni, dia kata dia meminta cincin pada Nabi Sulaiman. Bukan cincin khatam Nabi Sulaiman tu, tapi dia minta cincin untuk berkahwin. Dan dia bersedih hati. Semasa di tengah bersedih hati berkahwin dengan Nabi Sulaiman tu, Iblis datang kepada dia. Dan Iblis menceritakan kepada dia, jika kamu rindu. Ni ada satu bab di bawah ni. Tajuk sub-bab ni yang kita pecahkan ni jadi penawar rindu dari Iblis. Berapa lama kemudian Iblis menjelma sebagai seorang perempuan tua lalu berkata kepada puteri itu, adakah engkau suka tinggal di sini sedangkan ayahandamu telah tiada, bahkan lehernya telah dipenggal orang? Puteri itu pun berkata, maka benar, sejak awal lagi mereka telah meminta kepadaku namun aku menolaknya. Maka Iblis pun berkata, jika engkau tidak malu, lakukanlah seperti apa yang aku ajarkan ni. Dahulu sewaktu ayahandamu hidup, engkau muliakan dia. Sekarang setelah dia mati, engkau pun boleh melakukannya dengan cara yang lain. Perhatikanlah sebagaimana yang aku tunjuk, agar engkau masih dapat melihat rupa ayahandamu. Puteri itu pun terpedaya, lalu ia menyuruh dibuat patung menyerupai ayahandanya, Raja Angkor. Sejak itu, patung itu disembah oleh puteri itu setiap hari. Dan ini sampai ke tahap malaikat Jibril turun menegur kepada Nabi Sulaiman bahawa berlaku penyembahan berhala di dalam istana dia. Dan Nabi Sulaiman kata dia tak tahu tentang perkara tu. Lalu Nabi Sulaiman tahu tentang perkara tu, ambil berhala tu dan dihumbankan ke laut, dihumbankan ke laut. Dan apa jadi selepas tu? Dia memberi amaran kepada puteri itu. Dia kata kalau nak buat macam ni, jangan buat lagi kerana benda ni mendapat kemurkaan Allah dan sebagainya. Maka dia pun dah tak buat. Puteri aku tak buat, tapi dia kata aku terlalu rindu kepada ayah aku kan. Sepanjang hidup aku ni aku sayang pada dia, aku rindu pada dia. Dan kalau boleh untuk ubat rindu, boleh tak aku lukis wajah dia untuk aku simpan, bukan untuk sembah pun, terlalu rindu. Lalu Nabi Sulaiman kata apa? Tak boleh buat macam tu. Memang tak boleh buat macam tu. Tetapi Nabi Sulaiman sebab dia faham tentang kerinduan tu nak dilepaskan, maka dia buat suasana istana Puteri Angkor tu dengan cara ciri-ciri yang ada semasa dia duduk di Angkor satu ketika dulu. Itu cerita dia. Tapi tak tahu Puteri Angkor mana yang Puan sebut ni dalam ni kan. Kalau itu cerita dalam buku tu ada.